Ia suatu penghormatan besar untuk menerima anda semasa lawatan anda ke Washington. Ucapan anda telah memberi kami banyak perkara untuk dibincangkan dan khususnya anda telah pun menyentuh seperti yang kami katakan di Amerika Syarikat, gajah dalam bilik mengenai rasa tidak selesa tentang masa depan hubungan transatlantik dan Pakatan NATO. Memahami bahawa dengan lawatan anda ke Rumah Putih semalam dan pertemuan dengan Presiden Trump, Setiausaha Rubio dan Setiausaha Hegseth sudah tentu dalam banyak cara dialog diplomatik perlu kekal peribadi untuk berfungsi. Tetapi apa yang boleh anda kongsikan dengan kami daripada perbualan tersebut sementara kami memikirkan masa depan pakatan ini? Ya, baiklah. Saya ingin katakan, seperti yang sering disebut dalam kalangan diplomatik, perbualan itu berlangsung secara jujur dan terbuka. Itu bagus kan? Maksud saya, mereka boleh jadi jujur. Mereka telah jujur dan terbuka. Itu bagus kerana kita berada di kalangan kawan-kawan. Presiden dan saya saling menyukai. Kami sudah menjadi kawan baik selama bertahun-tahun. Dan saya lebih suka berbincang secara terbuka tentang perkara itu daripada terus mengelaknya. Dan saya dapat melihat dengan jelas kekecewaan mendalam beliau. Apabila saya menyedari perasaan bahawa ramai sekutu tidak lagi menyokong beliau secara langsung. Dan saya telah jelaskan kepadanya semalam. Saya berkata, lihat, Tuan-Tuan Presiden, jelas sekali, majoriti besar orang Eropah akhirnya melakukan tepat seperti apa yang Amerika Syarikat minta kepada mereka dan apa yang telah dipersetujui dalam keadaan tersebut. Dan ya, kadang-kadang ia mengambil sedikit masa. Tetapi lihat, di Eropah kita ada gabungan kerana politik dalaman kadang-kadang boleh mengambil beberapa hari lagi. Tetapi kemudian kami bersatu. Dan hampir seluruh Eropah bersatu di sisi Amerika Syarikat. Ini digunakan untuk mempamerkan kuasa di pentas dunia melalui rakan-rakannya di Eropah. Dan satu lagi, NATO ada di sana, sudah tentu, untuk melindungi kesatuan Eropah, tetapi juga untuk melindungi Amerika Syarikat. Seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Norway, Jonas Støre, memang betul begitu. Kapal selam nuklear besar Rusia itu bukan berada di sana untuk menyerang Norway, tetapi Amerika Syarikat. Adalah hasil daripada pakatan itu, kita memastikan mereka tidak bersedia untuk berbuat demikian. Jadi, ini hanyalah satu contoh bagaimana wilayah tanah besar Amerika Syarikat dan Eropah menjadi lebih kuat dan selamat kerana pakatan itu. Ia adalah satu perbualan yang baik. Ia adalah terbuka dan jujur. Dan saya jelas merasakan kekecewaannya. Yang sekali lagi, sampai tahap tertentu, saya faham. Presiden itu sememangnya telah menyatakan kekecewaannya dengan jelas. Beliau membuat rayuan baru agar Amerika Syarikat mempertimbangkan penarikan diri dari NATO. Adalah penting untuk diingat bagaimanapun bahawa cabaran penyertaan Amerika Syarikat dalam NATO bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Saya sentiasa teringat kepada pendahulunya yang lebih lama, Setiausaha Agung Pertama NATO, yang berkata bahawa cabaran pakatan itu mungkin adalah tujuan NATO untuk memastikan orang Rusia di luar dan orang Amerika di dalam. Apakah hujah yang anda kemukakan kepada Presiden? Tentang memastikan orang Amerika terus terlibat? Apakah hujah yang anda akan kemukakan tentang kepentingan NATO? Dan apakah cadangan nilai untuk mereka? Baiklah, kadang-kadang kita bermula dengan cadangan nilai yang salah. Pandangan yang salah pada pendapat pribadi saya ialah NATO pada asasnya ditubuhkan kerana Amerika Syarikat mahu mengelakkan isolasionisme selepas Perang Dunia Kedua, mengulangi apa yang telah berlaku dalam beberapa cara selepas Perang Dunia Pertama. Dalam satu ucapan terkenal oleh Churchill pada akhir Disember di Kongres Zerua, beliau berkata, sekali lagi untuk kali kedua dalam abad ke-20, lengan panjang sejarah mencapai dunia baru untuk datang mempertahankan dunia lama. Dan kita tidak akan mengulangi kesilapan itu. Untuk kekal selamat dan untuk Amerika Syarikat terus selamat, anda memerlukan Eropah yang selamat, tetapi juga Arktik dan Atlantik yang selamat. Jika tidak, Rusia dan yang lain akan menjadi ancaman. Dan kita sudah tahu, janganlah kita naif bahawa kita tidak boleh memisahkan apa yang berlaku di Pasifik daripada apa yang berlaku di Atlantik. Itu China dan Korea Utara serta Rusia bekerjasama dengan Iran apabila melibatkan sebagai contoh usaha peperangan, perang pencerobohan tanpa provokasi oleh Rusia terhadap Ukraine. Mereka bekerjasama. Jadi ini adalah isu global dan kita perlu bekerjasama. Saya tidak menyokong NATO berkembang ke Indo-Pasifik, tetapi hakikat bahawa kita mempunyai kerjasama yang begitu rapat dengan Jepun, Korea Selatan, Australia dan New Zealand adalah bukti jelas tentang perkara itu. Jadi, atas semua sebab ini, jika keluarga saya tinggal di Amerika Syarikat dan mereka sebahagiannya adalah rakyat Amerika sejak lahir dan yang lain datang ke sini selepas Perang Dunia Kedua.
Mereka sangat merasakan bahawa untuk Amerika Syarikat kekal selamat, kita perlu kekal bersatu dan kita memerlukan perkongsian transatlantik ini. Salah satu perkara yang kami lakukan di Institut Reagan ialah menjalankan kajian pendapat dengan rakyat Amerika. Data kami dari beberapa bulan lalu sebelum situasi semasa terutamanya dengan Iran menunjukkan bahawa majoriti rakyat Amerika mempunyai pandangan yang positif terhadap NATO. 70% dalam kajian terakhir kami iaitu kira-kira 10 mata, lebih tinggi daripada angka biasa dalam tinjauan kami sebelum ini. Majoriti juga menentang penarikan Amerika Syarikat daripada NATO. Dan jadi, beberapa mesej ini saya rasa telah diulang. Mari kita beralih ke Iran dan bercakap tentang situasi di sana. Anda ada komen bahawa adalah baik kapasiti nuklear Iran telah dikurangkan dan keupayaan mereka untuk mengeksport kekacauan juga telah dikurangkan. Presiden sudah tentu sangat kritikal terhadap sekutu NATO, terutamanya kerana tidak cukup menyokong usaha-usaha di Iran. Sekarang kita berada pada hari kedua, apa yang dijangka menjadi gencatan senjata selama 2 minggu. Selat Hormuz masih berterusan. Aktiviti masih sangat terhad walaupun dengan gencatan senjata. Tetapi gabungan negara-negara Eropah yang telah bersetuju untuk menerajui kebebasan pelayaran di Selat Hormuz kongsikan dengan kami beberapa butiran khusus seperti yang anda fahami. Negara mana yang menonjol dan negara mana yang kurang menonjol? Negara mana yang sedang menonjol? Apa yang mereka akan sediakan di Selat Hormuz? Ya, bagaimana pula dengan negara-negara yang masih belum mengambil bahagian? Ya, jadi saya rasa ada 2 perkara yang perlu diketenahkan. Reaksi terhadap jawapan saya. Satu ialah, selalu menjadi pendirian lama NATO bahawa Iran tidak sepatutnya memperoleh keupayaan nuklear. Tetapi juga tidak sepatutnya memperoleh keupayaan peluru berpandu balistik. Dan hakikat bahawa di bawah kepimpinan Amerika Syarikat, keupayaan-keupayaan ini telah merosot dengan teruk adalah satu berita baik. Berita yang menyentuh kelangsungan hidup Israel, berita yang menyentuh kelangsungan hidup Timur Tengah, tetapi juga untuk Eropah dan seluruh dunia. Dan saya tahu ada yang meminta supaya diteruskan. Tetapi, lihat, kita tahu apa yang berlaku dengan Korea Utara. Boleh tiba satu masa di mana anda telah berunding begitu lama sehingga, teka apa, Korea Utara akhirnya berjaya mendapatkan keupayaan nuklear. Dan pada ketika itu, semuanya sudah terlambat. Jadi NATO sentiasa menegaskan bahawa Iran tidak boleh dalam apa jua keadaan mendapat akses kepada keupayaan tersebut. Jadi apabila ESEG memulakan kempen pada akhir Februari, pada hari Sabtu terakhir bulan Februari itu, sudah pun wujud perjanjian dan pengaturan lama dengan sekutu-sekutu Eropah. Mengenai hak lintas udara, penggunaan pangkalan, terdapat contoh negara-negara Eropah yang terpaksa menutup lapangan terbang komersial mereka kerana perlu menerima pesawat tangki. Dari Amerika Syarikat, tiada masalah. Maksud saya, itulah perjanjian yang telah dibuat sebelum ini, tepat seperti yang kita perlukan. Ini juga adalah Amerika Syarikat menggunakan Eropah, seperti yang saya katakan, sebagai platform untuk mengunjurkan kuasa. Dan ini adalah sebahagian daripada perjanjian itu. Bukan semua negara Eropah, tetapi kebanyakannya mengikut, kadang-kadang dengan kelewatan. Sebahagian daripada penjelasannya ialah hakikat bahawa Presiden mahu mengekalkan unsur kejutan yang saya faham, tetapi ini bermakna tiada perundingan awal, jadi mereka terpaksa bergegas untuk memahami apa yang berlaku dan bertindak dengan cepat. Tetapi apabila berkaitan dengan isu Ramas ini, ia adalah Keir Starmer, Perdana Menteri United Kingdom, yang mengambil peranan kepimpinan di sini dan beliau berkata, kita perlu mengumpulkan satu gabungan negara-negara yang mampu secara kolektif memastikan bahawa prinsip pelayaran bebas, kebebasan pergerakan di lautan kita, UNCLOS, dihormati. Dan sudah tentu, ini bermakna bersama Amerika Syarikat berbincang tentang apa, di mana dan bila misi itu akan dijalankan. Tetapi ini berkaitan dengan sokongan praktikal. Ia berkaitan dengan apabila negara saya, Belanda, mengumumkan semalam bahawa kemungkinan besar ia akan melibatkan kapal pemburu periuk api, frigat dan juga teknologi radar. Jadi setiap negara kini sedang mencari apa yang boleh dilakukan untuk menyumbang dan memastikan Selat Hormuz kekal terbuka. Sudah tentu masih terlalu awal. Seperti yang awak katakan, baru 2 hari sejak gencatan senjata. Jadi kita perlu lihat apa yang berlaku dengan laluan pelayaran dari hari ke hari. Presiden sangat komited untuk membuka semula laluan maritim secepat mungkin. Ini adalah sokongan praktikal. Pertama dengan kempen dan sekarang pada peringkat ini untuk memastikan prinsip kebebasan pelayaran dikekalkan.
Dan itulah sebabnya kita mempunyai sekutu, gabungan. Dan ini tidak hanya melibatkan negara-negara NATO, tetapi juga termasuk Jepun, Korea dan Australia. Negara-negara seperti Bahrain dan Emiria Arab Bersatu di Rantau Teluk adalah sebahagian daripadanya, tetapi sudah tentu majoriti besar negara itu ialah negara anggota NATO. Terdapat laporan bahawa Presiden sedang mempertimbangkan untuk menarik balik tentera Amerika dari negara-negara tertentu dalam NATO sebagai hukuman kepada mereka yang tidak meningkatkan sokongan mereka terhadap usaha para wartawan di Iran. Secara sejarah, kehadiran tentera Amerika di Eropah berfungsi sebagai penangkalan. Bagaimana anda menilai kesan jika tentera Amerika dikeluarkan? Baiklah, seperti yang saya katakan, beliau agak kecewa semalam tetapi telah mengadakan perbualan yang sangat jujur dan terbuka antara rakan-rakan. Secara umumnya, saya faham bahawa Amerika Syarikat mahu memberi lebih banyak tumpuan kepada Indo-Pasifik. Oleh itu, di Eropah, kita perlu berusaha lebih keras. Kita perlu menamatkan tempoh kebergantungan bersama ini supaya kita dapat membina hubungan yang lebih saling bergantung dengan Amerika Syarikat, dengan Eropah dan NATO yang lebih kuat. Apa yang penting sudah tentu adalah dalam jangka panjang. Apabila sampai ke tahap ini adalah untuk memastikan bahawa sementara orang Eropah mengambil lebih banyak tanggungjawab, Amerika Syarikat dan EWA juga memastikan bahawa mereka boleh menangani ancaman di Pasifik dalaman. Dan sudah tentu di sini di hemisfera kita sendiri. Dengan cara di mana, dari segi keupayaan dan sokongan penting, kita sentiasa kekal kuat sebagai satu pakatan. Tetapi semua orang bersetuju dengan perkara ini. Tiada pertikaian tentang perkara itu. Anda baru sahaja menerbitkan laporan tahunan baru anda. Dan berbeza dengan banyak laporan tahunan lain, laporan ini mengandungi beberapa berita yang benar-benar bersejarah. Yang mana sekarang semua laporan tahunan NATO atau lebih tepatnya semua organisasi biasanya tidak begitu menarik. Tetapi yang ini ada. Itulah sebenarnya. Sekutu-sekutu sudah memenuhi sasaran 2% perbelanjaan untuk pertahanan. Ya, dan sekutu-sekutu Eropah serta Kanada telah meningkatkan perbelanjaan pertahanan sebanyak 20% dalam 1 tahun sahaja. Tetapi seperti yang saya katakan sebentar tadi, apa yang penting ialah menukar modal itu kepada keupayaan. Apakah langkah seterusnya? Apa yang anda perhatikan untuk mengetahui sama ada peningkatan perbelanjaan ini akan menghasilkan pakatan yang kukuh seperti yang kita perlukan? Ya, angka-angka itu memang mengagumkan. Bayangkan negara-negara seperti Belgium, Spanyol, Itali dan Kanada, ekonomi-ekonomi besar tidak mencapai 2%. Semua telah mencapai 2% sekaligus. Saya akan katakan, tanpa Presiden Trump, saya ragu mereka akan melakukannya dalam 9 atau 12 bulan itu berbilion-bilion lagi. Bagi Itali, ia adalah peningkatan sebanyak 10 bilion dalam pertahanan dalam setahun. Pakatan itu telah komited kepada 5% pada sidang kemuncak di The Hague dan kita perlukan satu laluan yang boleh dipercayai. Ia bukan sekadar menghampiri 2% dan pada tahun 2034 melonjak dari 2 ke 5. Tidak. Ia mesti menjadi satu jalan yang boleh dipercayai. Itulah yang akan kami cari di Ankara. Ankara akan memberi tumpuan kepada pengeluaran industri dan sudah tentu kita juga akan meraihkan negara-negara tersebut. Nombor. Tetapi juga memastikan bahawa sebagai satu pakatan, secara kolektif, kita dapat mencapai jalan yang benar-benar boleh dipercayai ini bersama-sama. Yang baiknya ialah, di bawah pendahulu saya, Jens Stoltenberg, apabila terdapat komitmen Wales sebanyak 2% angka itu, seolah-olah diambil begitu sahaja. 5% ni, termasuk 3.5% perbelanjaan teras dan 1.5% berkaitan pertahanan berakar pada rancangan untuk apabila artikel 5 diaktifkan. Kami berharap ia tidak akan pernah berlaku, tetapi jika terdapat serangan ke atas wilayah NATO, ia akan menentukan siapa yang melakukan apa, di mana dan apa yang diperlukan. Dari semua negara seperti Belanda dan Jerman tahu bahawa ini adalah senarai tuntutan daripada NATO. Apabila anda jumlahkan semua dalam perbelanjaan pertahanan teras, 3.5% atau jumlah keseluruhan perbelanjaan 5% itulah lebih kurang angka yang anda perlukan. Ini biasanya berbeza sekitar 3.5% dalam teras pertahanan. Secara keseluruhan, setiap negara tahu apa yang perlu dilakukan dan ia bukan sekadar berbelanja lebih. Masalahnya ialah pengeluaran industri pertahanan, termasuk di sini di Amerika Syarikat. Adakah ini satu masalah di Eropah? Lihat, pembinaan kapal di Amerika Syarikat tetapi juga di Eropah adalah satu isu. China kini mempunyai lebih banyak kapal yang berlayar berbanding Amerika Syarikat dan kita tahu bahawa China sedang melabur dengan banyak dalam pertahanannya. Kita melihat Rusia sebagai pihak lawan, tetapi kita juga harus memantau tindakan China.
Oleh itu, pengeluaran industri pertahanan menjadi sangat penting. Saya meramalkan bahawa dari masa ke masa, anda akan melihat sebahagian daripada industri kita, mungkin di Amerika Syarikat, tetapi mungkin juga lebih awal di Eropah, mengamalkan pemikiran yang lebih berorientasikan masa perang. Bukan untuk bersiap sedia menghadapi perang, tetapi untuk memastikan anda mampu menambah semula stok, juga dengan menggunakan asas industri tradisional, bukan hanya asas industri pertahanan. Kerana kita sebenarnya sedang berlumba dengan masa di sini dan kita perlu menyelesaikan perkara ini dengan segera. Jadi apabila melibatkan kerjasama industri melalui Perikatan Transatlantik ini, beralih seperti yang anda katakan dalam komen anda, daripada pergantungan bersama yang merugikan kepada satu perkongsian, apakah bentuknya? Secara khusus, memandangkan penonton kita kebanyakannya orang Amerika dan kita juga mempunyai ramai CEO serta eksekutif industri pertahanan di Dewan ini. Apa yang anda perlu lihat daripada asas industri Amerika untuk membina perkongsian yang sihat yang anda cari? Sama ada daripada rakan industri atau daripada pihak kerajaan, daripada usahawan? Baiklah, pertama sekali, hasilkan lebih banyak, tambah shift tambahan, pasang barisan pengeluaran baharu dan, apabila perlu, bina kilang. Jangan bercakap tentang kontrak 10 tahun. Kerana dalam sistem ZOA ada kitaran 1 tahun. Dalam sistem Eropah pula ada kitaran pilihan raya 3 atau 4 tahun. Tetapi wang itu memang ada. Anda sebutkan kenaikan sebanyak 20%. Lihat berapa banyak orang Eropah belanjakan di Zigzag, iaitu 10 bilion pada tahun 2020. Sudah pun mencecah 43 bilion pada tahun 2024 dengan membeli dari Eropah. Untuk asas industri Amerika Syarikat. Dan ini akan meningkat secara besar-besaran. Belum lagi apa yang Amerika Syarikat sendiri perlu beli, memandangkan peningkatan besar dalam bajet pertahanan di sini, di Amerika Syarikat, di bawah kepimpinan Trump. Jadi lakukan itu. Dan yang kedua, bekerjasama. Dan saya tahu terdapat banyak contoh syarikat Amerika melabur di Eropah, membina kilang, contohnya kilang di selatan Bavaria untuk menghasilkan pemintas. Dan terdapat banyak contoh seperti itu. Tetapi juga terdapat syarikat Eropah seperti Thales, seperti contohnya Leonardo. Maksudnya, banyak kes, maksud saya, banyak syarikat dari Turki contohnya melabur di Amerika Syarikat dan bekerjasama. Terdapat asas industri pertahanan transatlantik ini dan ia tidak dapat dipisahkan. Tiada cara lain kerana ia hanya akan menguntungkan Rusia dalam jangka masa pendek dan China dalam jangka masa panjang. Dan kita tidak boleh membiarkannya. Saya akan beralih kepada soalan daripada penonton kita. Sekarang, untuk mengakhiri soalan awal saya, mari kita bercakap tentang Ukraine. Jeneral David Petraeus, seorang jeneral bersara dari Amerika Syarikat berkata dalam satu temu bual pada awal minggu ini bahawa beliau percaya Rusia tidak lagi mempunyai kelebihan strategi. Dan bahawa dalam beberapa bulan kebelakangan ini, rakyat Ukraine telah membuat kemajuan berperingkat yang lebih besar berbanding Rusia. Adakah anda bersetuju dengan penilaian ini? Adakah Ukraine sedang memenangi perang ini? Dan yang kedua, adakah anda terlibat dengan Presiden Zelensky, Presiden Trump dalam proses damai Ukraine? Sekali lagi, tanpa mendedahkan rahsia, apa yang memberi anda harapan dan apa yang anda bimbangkan mengenai masa depan perang di Ukraine? Mengenai soalan pertama, pandangan saya agak lebih bernuansa. Memang benar bahawa Rusia kehilangan ramai orang setiap bulan, kira-kira 30 hingga 35 ribu yang terbunuh atau cedera parah setiap bulan. Boleh anda bayangkan? Soviet pada tahun 80-an kehilangan kurang daripada 20 ribu dalam 10 tahun di Afghanistan. Dan sekarang mereka kehilangan jumlah itu dalam masa 3 minggu. Itu sangat besar. Itu tidak boleh berlaku. Dan perkara ini perlu sampai dengan apa cara sekalipun ke Moskow dan St. Petersburg. Anda tidak boleh cuba menahan perkara ini hanya untuk bahagian-bahagian Rusia yang tidak akan dicapai oleh media secara umum. Ini pasti akan memberi kesan kepada Rusia tanpa ragu. Tetapi di sisi lain, secara keseluruhan, barisan hadapan sedang bergerak ke arah yang salah dengan perlahan dan dengan kos yang sangat tinggi. Orang-orang Ukraine mempertahankan diri mereka dengan tegas dan menggunakan teknologi yang paling canggih. Saya telah sebutkan dalam pengenalan saya, terdapat teknologi drone dan ini memberikan mereka kuasa yang sangat besar, sudah tentu. Dan juga apabila melibatkan drone dan anti-drone, mereka benar-benar perlu maju dalam bahagian ini. Tetapi secara keseluruhan masih dapat dilihat dengan sangat perlahan bahawa pergerakan sedang menuju ke arah yang salah jika anda menyokong Ukraine seperti saya dan menentang Rusia. Mengenai soalan kedua, saya masih berpendapat bahawa kita memerlukan satu perjanjian untuk perkara ini. Satu perjanjian damai. Itulah yang sedang dicari oleh Presiden Trump. Beliau telah memecahkan kebuntuan dengan Putin tahun lepas.
ao se envolver com ele. Beliau, Steve Witkoff dan Jared Kushner sedang bekerja siang dan malam bersama Marco Rubio untuk mencapai perkara ini. Dan kita semua faham bahawa kunci untuk membuka perkara ini ialah Ukraine tahu bahawa selepas perjanjian damai, penyertaan ke NATO tidak akan berlaku. Buat masa ini, akan ada jaminan keselamatan yang begitu kukuh sehingga mereka tahu bahawa Rusia tidak akan cuba menyerang lagi. Dan pada awal Januari, di Paris, di bawah kepimpinan, telah diadakan satu mesyuarat dengan semua negara yang merupakan sebahagian daripada gabungan yang bersedia, termasuk pihak utama yang berunding dengan Amerika Syarikat. Kami bersetuju dengan pendekatan 3 lapisan. Lapisan pertama ialah Angkatan Tentera Ukraine. Mereka mesti menjadi sekuat mungkin dengan pelaburan besar dari Eropah dan Airbus serta indayat untuk pertahanan mereka. Gabungan negara-negara yang bersedia, yang terdiri terutamanya daripada Eropah dan negara bukan Eropah, mendapat sokongan daripada Amerika Syarikat. Ia adalah satu pakej jaminan keselamatan yang kukuh. Ini adalah penting untuk membuka perbincangan mengenai titik akhir untuk keamanan. Tetapi sudah tentu, menari tango memerlukan 2 orang, bukan? Selain itu, Putin perlu turut serta dalam permainan ini. Dan sudah tentu, ini juga menguji sejauh mana keseriusan beliau untuk meneruskannya. Haha, ada yang berpendapat bahawa kehadiran tentera Simael di Eropah tidak selari dengan persepsi ancaman semasa, termasuk juga mengambil kira aspek-aspek yang melangkaui Ukraine. Hari ini kita menerima kolumnis Washington Post, Mark Tyson, yang melihat ancaman Rusia bergerak ke timur dan berpendapat bahawa rakyat Ushuaia perlu mengikuti perubahan ini. Apa pandangan anda? Sayap timur NATO sedang terdedah dan kita sepatutnya mempunyai lebih banyak pasukan bersekutu yang ditempatkan di tempat-tempat seperti Romania. Tidak, sudah tentu. Seperti yang saya lihat dalam sesi sebelum ini bersama Stoltenberg. Di negara-negara di sayap timur, kini kita mempunyai apa yang kita panggil di Parlimen NATO sebagai pasukan darat lanjutan. Dan ini adalah pasukan multinasional yang membantu untuk mempertahankan. Sebagai contoh, Latvia di mana Kanada mengetuai, Estonia di mana United Kingdom mengetuai, Poland di mana Amerika Syarikat mengetuai, dan Lithuania di mana negara saya Belanda berkhidmat di bawah pimpinan Jerman. Jadi ini adalah satu cara untuk memastikan bahawa semua negara di sayap timur ini selain daripada angkatan tentera negara mereka sendiri dan sudah tentu perlindungan umum di bawah Artikel 5 NATO mempunyai apa yang mereka perlukan untuk mempertahankan diri. Dan sudah tentu anda perlu menggunakan sumber terhad anda dengan cara yang terbaik. Itu adalah perdebatan yang sentiasa berlaku. Di mana anda patut menempatkan tentera? Apakah sebenarnya cara terbaik untuk melakukannya? Saya serahkan perkara ini terutamanya kepada pihak tentera. Kita berada di sini bersama Alexis Grinkovich, nama kod Grinch, komander tertinggi bersekutu yang baharu di Eropah dan juga komander pasukan Amerika Syarikat di Eropah. Kita mempunyai seorang komander kanan yang hebat, seorang jeneral 4 bintang yang sentiasa bersama pasukannya menilai cara terbaik untuk menggunakan semua sumber MPRU dan Eropah bagi melindungi benua ini. Soalan terakhir saya sebelum kita beralih kepada penonton. Mari kita akhiri dengan bercakap tentang tokoh yang namanya kami gunakan. Anda ada menyebut Presiden Reagan dalam komen anda di Eropah. Anda juga pernah melakukannya dalam mesyuarat anda dengan Presiden Trump. Anda kata anda dibesarkan dengan pengaruh Ronald Reagan dalam satu cara. Apakah maksud legasi Presiden Reagan kepada anda? Dan khususnya dengan cabaran NATO, prinsip atau idea manakah daripada Presiden Reagan yang patut kita ingat? Apa yang paling penting? Kejelasan fokus yang mutlak dan sepenuhnya sejak hari beliau memegang jawatan sehingga beliau meninggalkan jawatan Presiden pada tahun 1988 dan menyerahkan tugas kepada Bush, kepada Herbert Volker Bush yang kemudian meneruskan legasi itu. Dan akhirnya beliau menyaksikan tembok Berlin runtuh. Kepimpinan ini sebelum segala-galanya kejelasan fokus yang mutlak iaitu kita perlu memenangi perang dingin, menamatkannya dengan kemenangan. Tiada jalan lain. Dan beliau tahu bahawa Maggie Thatcher mempunyai sekutu terbaik yang mungkin di Eropah, di United Kingdom. Hubungan istimewa ini sangat penting untuk perikatan dan untuk segala-galanya, community transatlantik. Dan pada masa itu, Maggie Thatcher yang sedang membina semula negaranya. Jangan lupa bahawa pada tahun 1970-an, United Kingdom lebih kurang dikuasai oleh Kesatuan Sekerja. Dan dia berjaya dengan melawan Kesatuan Pekerja Lombong Arang Batu mendapatkan semula Kepulauan Malvinas daripada Argentina, Kunta, pada tahun 1982. Dia adalah seorang pemimpin yang tegas. Dan hubungan itu, dua pemimpin yang sangat mendalam ini,
Memahami nilai tak ternilai demokrasi, kebebasan dan kuasa itu, saya rasa itulah yang membawa kita ke sini. Tetapi juga wujud legasi diplomasi. Apabila tembok Berlin runtuh, Bush yang faham bahawa dia tidak boleh meraihkan perkara itu dan dia dikritik kerana itu di Amerika Syarikat. Kenapa awak tidak meraihkan hakikat bahawa terima kasih kepada kepimpinan awak dan juga Presiden sebelum ini, Presiden Reagan, kamu semua telah meruntuhkan tembok Berlin. Dia faham bahawa untuk Gorbachev terus bertahan pada saat yang sangat penting itu, dia tidak boleh meraihkan perkara itu secara terbuka. Dan itulah jenis kepimpinan seperti itu. Dan saya benar-benar mengagumi Bush juga. Tetapi yang paling penting, peranan Reagan. Dan sudah tentu, terdapat banyak kisah lucu tentang hubungan itu, tetapi saya akan kongsikan itu semasa makan tengah hari. Tetapi seperti yang Maggie katakan, dia sendiri akan bertegas di Rumah Putih dan seluruh pentadbiran Amerika beritahu Presiden bahawa anda rasa anda perlu katakan tidak kepada Presiden, Perdana Menteri. Ya, saya akan. Anda perlu katakan tidak. Hai Ronnie. Pertama, satu pertemuan secara pribadi. Dia masuk ke pejabat Oval selama 1 jam, mereka keluar dan dia bersetuju dengan semua yang Perdana Menteri mahu. Pasukan itu berkata, anda tadi mahu katakan tidak kepadanya, tidak boleh katakan tidak kepada Maggie. Dan sebenarnya, itulah juga bahagian manis dalam hubungan ini. Dan kita semua mendapat manfaat daripada hakikat bahawa dua pemimpin luar biasa ini memimpin dunia pada tahun 1980-an. Ya, betul. Mari kita berbual dengan penonton. Kita ada mikrofon di sini untuk soalan. Mari kita mulakan dari belakang dahulu, kemudian kita akan ke depan. Terima kasih banyak. Saya ada satu soalan. Alina Shirazi dari Daily Mail. Jadi, berdasarkan perbualan anda dengan Presiden semalam, adakah anda fikir beliau masih akan kekal dalam NATO, memandangkan anda sangat mengenalinya? Dan yang kedua, adakah anda masih menganggap beliau sebagai ayah anda selepas apa yang berlaku semalam? Tentang cerita ayah itu adalah kesilapan bahasa. Begini yang berlaku, saya perlu jelaskan kepada anda. Kerana sebenarnya, perkara itu sedikit menghantui saya. Saya boleh memberi jaminan. Sebenarnya, Presiden dan saya telah mengadakan satu mesyuarat prakemuncak di The Hague pada bulan Jun tahun lepas. Pada hari tertentu itu, beliau agak berasa terganggu dengan isu-isu berkaitan Iran dan juga Israel. Dan dalam bahasa Belanda, anda akan kata, hey, terjemahan untuk ayah anda ialah papa. Dan saya kata, hey, ya, kadang-kadang papa perlu marah juga. Jadi, saya bukannya memanggil beliau sebagai papa saya, tapi maksud saya ialah, tapi papa juga ada konotasi yang istimewa dan sekarang saya kena hidup dengan itu sepanjang hayat saya. Dan saya terima itu dan Presiden pun sama. Sebab dia keluarkan baju T. Dia buat filem Daddy's Home bila dia balik ke Amerika Syarikat. Memang kelakar sangat dan sebab itu saya sangat suka dia. Tapi, ya, awak buat kesilapan dan itu memang berlaku bila awak bukan penutur asli. Maaf tentang itu, betul-betul minta maaf. Tidak. Saya, sekali lagi, seperti yang saya katakan, perbualan itu memang terbuka. Memang betul-betul antara kawan, tapi juga sangat jelas. Kekecewaan dia. Di sini, di depan. Ya. Selamat pagi. Bekas Duta Besar Itali kepada pihak bersekutu. Selamat malam. Terima kasih atas komen anda dan anda telah menyebut inisiatif United Kingdom untuk mengumpulkan pasukan Eropah dan pasukan lain bagi memastikan keselamatan selat itu. Dan sebagai Setiausaha Agung NATO memandangkan pakatan tersebut mempunyai kehadiran penting di Timur Tengah dari Jordan hingga Kuwait dan juga Iraq. Adakah anda melihat peranan yang boleh dimainkan oleh NATO sebagai kuasa penyelaras juga untuk menunjukkan nilainya kepada Presiden Trump yang meminta perkara ini dan memandangkan sidang kemuncak seterusnya di Ankara adalah satu langkah strategik di rantau itu? Bagaimana anda melihat perkara ini akan berlaku? Terima kasih. Saya akan katakan kita harus lakukan ini langkah demi langkah, tetapi dengan cepat. Dan langkah yang sedang diambil sekarang adalah untuk gabungan ini. 34 negara telah berkumpul di peringkat ketenteraan pada hari Selasa lepas untuk mula merancang secara terperinci tentang apa misi besar ini boleh jadi. Itu adalah langkah pertama. Jika NATO boleh membantu, sudah tentu NATO akan ada di sana. Tiada sebab untuk tidak membantu. Sudah tentu kami akan lakukan jika ia berguna. Tetapi NATO, saya rasa kita perlu lakukan ini langkah demi langkah. Kerana dalam NATO juga ia memerlukan persetujuan daripada semua sekutu. Dan saya rasa di sini, struktur yang tepat itu kurang penting berbanding kelajuan. Di sini saya akan katakan bahawa kelajuan lebih penting daripada kesempurnaan.
Tapi sekali lagi, jika NATO boleh memainkan peranan, itu akan menjadi sesuatu yang hebat. Setiausaha Agung, terima kasih atas kata-kata kepimpinan anda. Saya sangat menghargainya. Baiklah, di Yayasan untuk Pertahanan Demokrasi, kami mengkaji bagaimana China, Rusia, Iran, dan Korea Utara bekerja sama antara satu sama lain. Yang jauh dari Iran. Jadi, ada jarak tertentu yang menunjukkan bahawa Iran hampir benar-benar mengoperasikan teknologi ini. Dan itulah sebabnya saya menganggap penting bahawa Amerika Syarikat telah melemahkan keupayaan-keupayaan ini, baik nuklear maupun peluru berpandu balistik. Tetapi ini adalah teknologi yang pergi ke Rusia, wang pula datang dari Rusia ke Iran. Duta Markarova. Terima kasih bekas Duta Ukraine. Terima kasih Mark atas kepimpinan cemerlang Anda di NATO dan sebelum ini. Tapi terima kasih Brad atas soalan yang sangat baik. Memandangkan musuh-musuh kita benar-benar bekerjasama dan bekerja bersama bukan sahaja di Ukraine tetapi juga di tempat lain. Adakah anda fikir keupayaan drone Ukraine dan yang lain adalah jawapan kepada begitu banyak masalah bukan hanya di sana? Jambatan merentasi Atlantik antara Ukraine, Eropah dan Amerika Syarikat memerlukan diplomasi yang diperbaharui. Perbincangan mengenai kemasukan Ukraine ke dalam NATO. Saya tahu ia tidak sedang dibincangkan sekarang, tetapi persediaan dan segala-galanya boleh menguatkan kita dan Ukraine boleh menyumbang kepada NATO dengan cara yang terbaik. Ya. Okey. Jadi, pada sidang kemuncak NATO di Washington, ketika NATO sedang meraihkan ulang tahunnya yang ke-75, terdapat satu persetujuan mengenai laluan Ukraine ke NATO yang tidak boleh berpatah balik. Tetapi, hakikatnya juga adalah beberapa negara masih menghalang, termasuk Jerman, Slovakia, Hungary dan Amerika Syarikat. Jadi, saya tidak fikir perkara itu sedang dibincangkan sekarang dan itu ialah pendekatan yang praktikal. Tetapi juga, Presiden Zelensky sebagai seorang lelaki yang praktikal terpaksa mengubah fokus NATO kepada apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahawa Rusia tidak menyerang selepas gencatan senjata atau lebih baik lagi selepas perjanjian damai. Itulah konsep jaminan keselamatan yang sedang dibincangkan sekarang. Saya tidak fikir kita akan mampu secara kolektif menyelesaikan isu penyertaan ke dalam NATO ini. Dalam jangka masa pendek, saya tidak percaya perkara itu akan berlaku secara politik dan itu adalah penilaian yang adil. Mengenai keupayaan Ukraine, kami sangat terkesan. Kami sedang mengambil semua pengajaran ini untuk dimasukkan ke dalam rancangan pertahanan NATO, terutamanya berkaitan dengan drone dan teknologi anti-drone, di mana anda semua adalah pakar. Jadi ini adalah bukti bahawa Ukraine benar-benar menonjol dan juga menggunakan keupayaan serta kemahirannya sekarang, terutamanya apabila berkaitan dengan rantau Timur Tengah. Mari kita kembali ke bahagian tepi bilik di barisan terakhir dan kemudian ke tengah. Saya Paul McCleary dari Politico. Terima kasih kerana datang. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Kerajaan Trump sepanjang tahun lalu memberitahu NATO supaya tidak campur tangan di Timur Tengah dan rantau Indo-Pasifik. Sebaliknya memberi tumpuan kepada Eropah dan Rusia. Sekarang kerajaan itu menuntut supaya NATO membantu dalam tindakan di Timur Tengah. Ini menyebabkan kekeliruan dalam kalangan sekutu tentang apa sebenarnya yang diminta oleh kerajaan itu dan bagaimana untuk bertindak dengan cepat bagi memenuhi keperluan mereka. Baiklah, saya rasa pemikiran di pihak Zeola juga sentiasa berkembang, terutamanya apabila melibatkan sebagai contoh rantau Indo-Pasifik. Memang benar bahawa untuk satu tempoh, wujud idea bahawa anda sepatutnya lebih menumpukan perhatian kepada rantau anda sendiri. Dan sudah tentu sentiasa bercakap tentang fokus melebihi sinergi. Pertama sekali, selesaikan masalah anda sendiri. NATO tidak berada pada 2% dan kini perlu mencapai 5%. Sebelum keputusan-keputusan ini, saya sepenuhnya menerima pandangan Zela Sewa bahawa fokus datang sebelum sinergi. Tetapi sekarang, setelah kami menyelesaikan beberapa isu ini di sidang kemuncak NATO dan kini seluruh pakatan telah mencapai tahap 2% itu, asasnya sudah diletakkan. Apa yang saya juga dengar dalam kalangan AS dan Eropah ialah sangat berkemungkinan jika China memutuskan untuk bertindak terhadap Taiwan, kenapa tidak? Pertama sekali, hubungi rakan kongsi junior mereka dalam semua ini, iaitu Vladimir Vladimirovich Putin yang tinggal di Moskow dan minta dia supaya memastikan kami sibuk di sini. Jadi, sangat berkemungkinan ia tidak akan terhad kepada sesuatu di Indo-Pasifik sahaja, di Indo-Pasifik. Ia akan menjadi isu di pelbagai medan dan ini bermakna ketua staf saya berada di Jepun minggu lepas membawa mesej-mesej
dan saya sentiasa berhubung dengan keempat-empat rakan kongsi di Pasifik. Sebenarnya, jarak antara Jepun dan Australia lebih jauh daripada antara Jepun dan Brussels. Tetapi kita masih melihatnya sebagai satu medan di Pasifik yang menunjukkan betapa besarnya dunia ini. Tapi lihat, ini adalah perkara yang penting. Kerana kita tak boleh menganalisis medan-medan ini secara berasingan. Semuanya saling berkait. Kita ada masa untuk beberapa soalan lagi. Mari kita ke tengah di belakang sana. Awak, Morgan Phillips dari Axios. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Nampaknya terdapat beberapa perbezaan pendapat antara Amerika Syarikat dan Eropah mengenai apakah tanggungjawab NATO berkaitan dengan konflik dengan Iran. Selepas pertemuan anda dengan Presiden Trump, adakah anda rasa Amerika Syarikat dan Eropah sependapat mengenai apakah tanggungjawab NATO? Ya, dan sebenarnya bukan sangat tentang NATO. Sebenarnya ia berkaitan dengan sekutu-sekutu. NATO mungkin akan memainkan peranan seperti yang disebut oleh Duta Besar Itali, tetapi ia sebenarnya mengenai apa yang sekutu-sekutu harapkan antara satu sama lain. Amerika Syarikat menjangkakan bahawa apabila menggunakan pangkalan dan infrastruktur di negara-negara Eropah, negara-negara tersebut akan menunaikan komitmen mereka. Dan berita baiknya ialah, teka apa, kebanyakan daripada mereka telah menunaikan. Bukan semua, tetapi majoriti besar daripada mereka. Negara-negara NATO di Arktik dan sekutu-sekutu lain memastikan bahawa rantau itu kekal selamat, bekerjasama dengan Kanada dan Jefferson Exxon melalui NORAD dan NORSCOM. Usaha ini yang dimulakan pada akhir Januari akan membantu mempertahankan Arktik termasuk Greenland daripada pengaruh Rusia dan China. Jadi itu adalah sebahagiannya. Bahagian yang satu lagi ialah Denmark, Greenland dan Amerika Syarikat mengadakan dialog 2 hala dan 3 hala memberi tumpuan kepada apa yang akan berlaku sekiranya Greenland pada masa hadapan mengubah kedudukan perlembagaannya dalam kerajaan Denmark. Adakah perjanjian itu masih akan sah? Itu adalah soalan yang adil, yang layak mendapat jawapan. Itu boleh diselesaikan. Dan yang kedua, bagaimana untuk menghalang akses Rusia dan China dalam ekonomi Greenland? Perbincangan ini sedang berjalan. Tuan Setiausaha Agong, semasa kita menamatkan perbualan kita hari ini, saya ingin mengakhiri dengan melengkapkan satu petikan yang Dave mulakan dalam pengenalannya. Kenyataan Presiden Reagan dalam ucapan tahun 88 kepada rakyat Eropah Barat. Seperti yang Dave katakan, Perikatan Atlantik adalah teras utama dasar luar negara dan keselamatan Amerika itu sendiri. Beliau meneruskan, sebuah Eropah yang aman dan demokratik adalah penting untuk keselamatan Amerika Syarikat. Jika demokrasi saudara kita tidak selamat, kita juga tidak akan selamat. Ini bukan sekadar soal bahasa dalam perjanjian, walaupun ia sangat penting. Ini adalah satu kenyataan yang berkekalan. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Reagan, sama berkekalannya dengan hakikat bahawa ancaman terhadap keselamatan negeri Maine, New York atau California adalah ancaman terhadap keselamatan kesemua 50 negeri di Amerika. Dan kemudian beliau berkata, ringkasnya serangan ke atas Munich adalah sama seperti serangan ke atas Chicago. Begitulah cara Presiden Reagan melihat Pakatan NATO. Tuan Setiausaha, terima kasih kerana mempertahankan pakatan ini dan kerana kehadiran anda bersama kami hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.